Kemulang membawakan perspektif salah individu. Dan di sebelah kanan pentas, salah sistem kali ini dari Tumpat Kelantan, Seruleng Kasim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahkota diri, lambang kehidupan. Iman diuji, kuasa kejujuran, amanah panji, maruah gemilang, rasuah keji, bagai bayang-bayang.
waspada, rasuah musuh negara, punah binasa salah siapa. Fikirlah dulu, nilai, buat nilai, jangan terburu-buru, beringat belum kena. Fikirlah dulu, nilai, buat nilai, jangan terburu-buru. Sesat dulu pendapatkan, sesakit tak ada guna, hanya pandai hina dek orang.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama membasmi mencegah gejala rasuah terbukti kehancuran negara bangsa disanjungi umpama permata suasana harmoni diselubungi nada normalisasi rasuah berleluasa Kerana sistem kita longgar,
gadai janji maruah dan harga diri kerana kita tamak dan haloba. Bersembunyi sebalik jawatan tinggi, terima rasuah, salah guna kuasa. Air rasuah terjadi dengan pelbagai cara. Air bukit hanya lemah diri, sistem boleh jadi punca. Air tidak semua individu berniat buat salah. Air pentadbiran tak bermutu mendorong rasuah. Air tiada pemantauan dari masa ke masa. Membuka peluang salah guna kuasa. Undang-undang tidak tegak, berlaku tidak serik. Hari ini kena bekah, esok lusa boleh tubik. Dalam organisasi budaya tidak bagus. Jika lemah integriti kita mudah terpengaruh. Sistem ganjaran secara tidak adil. Bila rendah pendapatan mula buat kerja kasih. Mengikut huraian Akta NES 94. Jika sabit kesalahan, hukumnya cukup berat. Sabda Rasulullah riwayat Ahmad. Pemberi rasuah penerima dilaknat. Nak tinggal satu pesan adik biru jangan marah. Walau sesak tak boleh makan jangan terima rasuah. Jangan hampiri jangan kau coba, jangan kau lakukan, jangan kau terpedaya rasuah musuh negara. Marilah, mari kita hapuskan. Ayo bersama kita menolak suapan. Jangan terima jika diberi sogokan. Bahaya